But coming back to tema episod kali ni, Syaril, saya nak bagi nasihat kepada Jemaah Menteri. You knew that this announcement was going to come, ya, sebab dah diberi gambaran oleh Tan Sri Tengku Taufik, CEO Petronas, bahawa pengumuman ini akan dibuat. Dan ini bukan satu pengumuman yang kecil, melibatkan 5,000 pekerja, ya. Sama ada pekerja ni kebanyakan mereka adalah pekerja kontrak ke tidak, itu soal kedua. Sebab saya tengok kenyataan PMX, mereka ni mostly contract staff. Itu soal kedua. Ya, sebab kita tak tahu sama ada contract staff itu kontrak dah lama ke, berapa lama ke, right, dan sebagainya. So that's secondary. Dah tahu lama benda ni akan diumumkan, ya. Tetapi tidak ada apa-apa usaha untuk melembutkan keadaan supaya isu ni dapat dilihat dilaksanakan penuh dengan persiapan dan juga penuh dengan empati. Orang akan hilang pekerjaan ni.